Kita tahu kematian tu mengejar mereka. Kita sambut birthday, memang mereka bertambah usia, tapi kematian sedang mengejar kita. Tapi kita cuba deny satu perkara, iaitu takut kehilangan. Soalan pertama yang mereka tanya kepada kita yang baru sahaja mati, bagaimana nasib anak-anakku di rumah? Hari first saya menjadi seorang doktor, saya balik dengan trauma. Ustaz, betul ke kalau kita diseksa di dalam kubur, orang sebelah kubur pun juga merasa tempias? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Borak Kopi O yang dibawakan khas Easypedia, platform jariah anda. Sebenarnya dalam hidup kita yang semakin orang kata maju ni, kadang-kadang kita terlupa nak berhenti sekejap, hirup kopi, fikir balik tentang bekalan amal ibadat kita. So kali ni saya sebenarnya begitu teruja. Sebabnya setiap hari bila saya nak hantar anak saya sekolah dalam pukul 7.30, 7.40 tu, selalu keluar dalam radio kan. Kali ni dalam Borak Kopi O, kita bersama dengan seorang figura yang sangat dikenali kerana kupasannya yang mendalam tentang akhir zaman dan perjalanan manusia menuju ke mahsyar. Sama-sama kita sambut iaitu Ustaz Dr. Ashraf Amirul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak panggil cikgu ke encik ke apa? Panggil cikgu je. Cikgu, alhamdulillah. Biasanya panel-panel kita dah ni dah kan. Mungkin penonton kita pun dah biasa panggil cikgu. So panggil cikgu kan. Okey, sebenarnya kita kali ni kita nak membincangkan isu bila nyawa ni sampai ke hakum semuanya dia disenyap. Ulama kata sakitnya bukan main kan. So lebih perik daripada 1000 tikaman pedang. Tapi itu baru mulalah, sebab bila roh keluar yang tinggal hanyalah jasad dan masih itu alam lain pula menyambut. Hari ini kita akan borak hal yang tak boleh elak, iaitu sakaratul maut, seksa kubur dan juga periknya kematian lah. Kopi pun dah panas, topik pun dah panas, jom kita mulalah. Okey, sebelum tu lah kita nak buat soalan ice breaking lah. Kita buat macam apa tu, rapid question. So saya tanya soalan, Ustaz dengan jawab dengan cepat. Oh, boleh. Ready Boleh. Okey, soalan pertama, kopi manis ke pahit? Pahit. Kalau bukan penceramah, doktor rasa doktor akan jadi Cikgu. apps paling lama doktor buka setiap hari. TikTok. Kalau boleh kembali ke masa umur 20 tahun, apa nasihat doktor pada diri sendiri? Belajar sungguh-sungguh. Okey, tamu kita nak melengahkan masa Ustaz. Mungkin yang pertama lah, mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri, mungkin latar belakang, asalnya daripada mana, belajar mana sehingga membawa ke dunia dakwah hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Nama seperti mana yang cikgu sebut tadi lah, di Zayan pun menggunakan nama yang sama. Biasanya orang panggil di sosial media, jumpa depan-depan atau pada program, Ustaz Dr. Ashraf Amirul. Saya berasal daripada Kelantan. Ramai orang tak percaya dan ramai orang betul ke Kelantan. Saya kata kalau bukan Kelantan, utara lah kot. Takkan nak letak bulu kan? Takkan nak hantar buah bahulu ke, akok ke kan. Tapi memang saya asal Kelantan. Mak memang duduk di Kelantan. Saya membesar di Kelantan. Saya belajar di Kelantan. Saya belajar di Mahad Muhammad Laki. Lepas tu pergi ke sekolah Bukit Jawa. Lepas tu alhamdulillah saya dapat tawaran ke Universiti Al-Azhar dalam bidang perubatan. Pada awalnya memang kita nak ambil bidang agama. At the end, bila belajar dalam agama tu dapat tawaran untuk masuk dalam bidang perubatan. Alhamdulillah dapat tajaan daripada Yayasan Kelantan. Tolak tambah duduk di Mesir dalam 7 ke 8 tahun, balik ke tanah air. Balik tanah air tu masa tu baru nak mula COVID. Baru nak cetus COVID. So saya sempatlah duduk di hotel yang percuma tu. Okey. Duduk hotel percuma, hotel 5 bintang. Betul-betul dekat KLCC. Alhamdulillah kuarantin, balik kuarantin tu saya mula dakwah. Kalau ikutkan dakwah saya ni, saya mula dekat Mesir lagi. Sebab Mesir pun ada satu period time yang tak ada kelas, tak satu period time yang ialah student, mahasiswa. So kat situ
saya ada small discussion, small pengajian kitab kan, orang datang rumah kita buat muzakarah kitab, kita baca kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kitab kuning, kitab yang tulisan Jawi yang lama-lama, kita buat pengajian. Alhamdulillah daripada seorang ke seorang. Lepas tu saya akan dekat Mesir ni, kalau cikgu untuk maklumat cikgu, dia ada beberapa negeri macam Alexander, Mansurah dan sebagainya. So saya travel sebab kita ada pelajar-pelajar kita dekat Mesir. Lebih kurang 7 universiti yang ada rakyat Malaysia kita. So daripada requested daripada sana, mereka minta untuk saya pergi ke tempat dia orang untuk buat small discussion, mengajar kita dan sebagainya, muzakarah lah. So balik daripada Mesir, saya mulai aktif di media sosial. Lepas tu ambil tauliah. Itu alhamdulillah sampai sekarang lah masih lagi aktif mengajar dan berkongsi ilmu dengan masyarakat yang dahagakan kepada ilmu. Sebab prinsip saya, ilmu tu kita tak boleh tinggalkan. Dan prinsip saya, ilmu ni walau bagaimanapun, hati kita kena ada ilmu untuk menjadikan seseorang itu makin dekat dan makin rindu kepada Nabi SAW. Itulah perjalanan saya sikit sebanyak. Mungkin kalau siapa yang mendengar radio mungkin kenal Ustaz ni lah, Dr. Ashraf Amirul. Tapi mungkin di kalangan, kalau Ustaz pergi berceramah, orang akan kenal Ustaz akhir zaman kan. So benda apa yang membuatkan Ustaz ni memilih jalan untuk aktif dalam bidang dakwah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Pertama mungkin sebab minat. Yang kedua mungkin saya, antara pegangan saya, sekarang semua orang busy dengan urusan masing-masing. Sama lah macam saya busy dengan urusan saya masing-masing. Apa ketakutan saya? Kalaulah saya tinggal urusan dakwah, saya takut ilmu yang saya belajar di pondok dulu, di mahat dulu, dengan guru-guru di Mesir dan sebagainya, saya takut makin lama kalau saya tak amalkan dan saya tak gunakan, jadi hilang. So antara inisiatif saya untuk saya keep belajar, antara usaha saya untuk keep mencari ilmu, menambah ilmu, adalah dengan saya berkongsi ilmu. Sebab apa? Bila saya berkongsi ilmu, dalam masa yang sama juga saya kena ada satu period saya kena paksa diri saya untuk tambah ilmu. Cuba cikgu bayangkan, kalaulah kita pergi ke tempat sama, kita cakap benda sama, mana-mana tempat kita cakap benda sama, apa orang akan cakap? Ustaz ni benda sama je cakap. Tambah-tambah sekarang kita ada media sosial, kita ada YouTube, kita ada TikTok dan seumpamanya. Orang boleh dengar. Setiap kali kita live, orang boleh dengar. So orang boleh tahu lah, ustaz ni cakap benda sama. So daripada situlah saya push diri saya untuk tambah ilmu. Untuk bila saya tambah ilmu, saya kena kongsikan ilmu. Itulah the flow. So saya top up ilmu, saya kongsikan ilmu. Bila saya kongsikan ilmu, saya top up lagi ilmu, supaya saya terus dalam dunia dakwah. Dan itu memang antara minat saya dalam dakwah dan dalam ilmu. Dan saya mengambil satu tauladan daripada Nabi SAW. Nabi, kita tengok Nabi, walaupun Nabi diberikan dunia oleh Allah, tapi Nabi tetap memilih akhirat. Maknanya Nabi tetap memilih untuk berdakwah dan meninggalkan dunia. Tapi dalam masa sama, dunia mengejar Nabi SAW. Kita tengok datang beberapa rombongan daripada luar negara, daripada Madinah. Ada tu nak bagi 100 ekor kepada Nabi. Ada yang datang nak bagi emas kepada Nabi dan seumpamanya. Dunia mengejar Nabi, tapi Nabi memilih untuk berdakwah. So antara kefahaman saya, apabila kita mengejar akhirat, dunia akan kejar kita. Itulah antara prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Okey, sebelum saya nak tanya soalan seterusnya, sebenarnya saya mempunyai impian ni, Ustaz. Apa amalan mungkin mak ayah Ustaz sendiri kan, boleh apa orang kata sekarang ni Ustaz menjadi sekarang ni, sebab saya pun bercita-cita lah kot nak anak saya ada dua bidang, doktor dan juga seorang apa ni orang agama lah kira. Faham. Saya tak tahu apa yang diamalkan oleh orang tua saya, tapi kredit tu saya boleh bagi kepada mereka-mereka yang pernah mendidik saya dan menjaga saya daripada awal. Kalau tengok atuk saya di sebelah mak dan atuk di sebelah ayah, dua-dua antara orang yang kuat agama. Okey. Kalau atuk di sebelah ibu tu, saya sempat sampai darjah 2. So setiap hari kita akan ikut pergi surau, pergi masjid, dengar kuliah agama.
So bila masa usia kecil kita tengok ustaz-ustaz duk bercakap hebatnya syarahan diorang, hebatnya huraian diorang. Lepas tu saya ikut juga atuk di sebelah ayah. Atuk di sebelah ayah ni dia boleh mengajar, dia boleh sunat orang, dia boleh baca kitab dan seumpamanya. Even though atuk di sebelah ayah saya banyak kitab-kitab yang dia ada, and then dia boleh mengajar kat orang lain juga. Antara inspirasi saya terinspirasi dengan mereka berdua lah antaranya. Lepas tu di sebelah ibu saya, nenek di sebelah ibu, dia akan mengajarkan Quran. So setiap malam tak miss, kecuali malam Jumaat, semuanya saya akan pergi ke rumah nenek di sebelah mak untuk belajar Quran. Daripada kecil sampailah saya ke Mahat setiap hari. Even though dekat Mahat pun balik weekend kena pergi, walaupun duduk asrama. So tetap kena mengajar dan mengaji Quran. Dan dari sebelah atuk di sebelah mak macam tu, dan ibu saya sendiri pun memang daripada awal hantar saya ke sekolah taska dan seumpamanya, lepas tu bawa ke Mahat Muhammad lelaki. And then bila saya kata nak pergi pondok, dia antara orang yang support. Pergilah pondok. Dia tak kata pergi pondok nak bekerja apa, nak cari rezeki apa, dia tak kata macam tu. Tapi bila saya kata nak pergi pondok, okay, dia aluk-alukan. Even though dia lah yang hantar saya ke pondok. Dia ambil saya ke pondok. Dan bila duduk di Mahat dulu, kita ada weekend kan. Weekend tu saya akan ambil masa, saya akan pergi ke pondok untuk belajar sikit sebanyak. So saya rasa daripada situ mungkin doa-doa orang tua, doa tok nenek saya bawa saya kepada hari ini. Kalau ikutkan, saya sangat-sangat bersyukur. Sebab bukan semua orang dapat. Saya tak kata saya ni antara orang yang hebat, sebab saya tengok ramai lagi hebat. Ramai lagi doktor-doktor yang ada agama lagi hebat daripada saya. Ramai lagi doktor ada ilmu kedoktoran lagi hebat daripada saya. Tapi for now saya nak jadi lagi hebat. So sebab adalah yang jumpa saya, ustaz saya nak jadi macam ustaz doktor, dan ustaz saya kata jangan jadi macam saya, jadi macam orang lagi hebat daripada saya. Sebab saya tak cukup hebat. Sebab tu saya kata antara cikgu tanya kepada saya apa pesanan saya untuk 20 tahun yang lepas kepada diri saya. Antaranya belajar sungguh-sungguh. Sebab ada satu period macam kita lah, budak sekolah, budak-budak ada satu period yang kita malas nak belajar, malas nak muzakarah, malas nak menghafal. Benda tu kalaulah saya pesan kepada diri saya masih muda, hafal banyak kitab. Hafal banyak kitab. Sebab hari ini bila kita hafal banyak kitab, kita boleh survive di mana-mana saja. Itu baru intro ustaz. Baru cerita pasal ustaz punya ni kan. So kita nak masuk kepada ni lah, yang pertama nak tanya pasal takrif kematian tu. Adakah ia sekadar ruh yang berpisah daripada jasad? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Bila kita sebut berkaitan kematian sebenarnya pernah Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Quran. Banyak Quran yang Allah cerita berkaitan dengan kematian. Contoh surah Al-Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini semua orang tahu. Ini even budak-budak kecil yang tadika pun akan dengar ayat ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang ada nafas, setiap yang diberikan roh pasti akan melalui kematian. Itu takrifan daripada para ulama. Maknanya kematian ini salah satu takrifan yang adalah apabila satu roh dengan satu jasad dah dipisahkan. Siapa yang memisahkannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah mencampakkan roh dalam jasad Nabi Adam alaihi salam, begitulah Allah akan keluarkan roh daripada jasad setiap manusia melalui seorang malaikat yang bernama Sakaratul Maut. Jadi kematian itu apabila satu roh dah keluar daripada jasad, dan disebut oleh para ulama antara Ibn Kathir dan antara Imam Qurtubi, antara takrifan kematian yang lain apabila satu roh meninggalkan dunia. Pada hari kematiannya, itulah hari terakhir dia duduk di alam dunia. Pada hari kematian dia, itulah hari pertama dia masuk ke alam barzakh. Pada hari kematian dia, itu adalah hari yang mana dia dapat merasai sakaratul maut. Semua itu dirangkum dan dikumpulkan menjadi satu takrifan oleh para ulama. Maka itulah kematian. Apabila kita tengok satu jasad, bila mana tekan nadi, tekan rasa pulse, dah tak ada pulse. Tekan nadi, denyupan jantung, tak ada denyupan jantung. Maka itulah kematian untuk seseorang. So, bagaimana nak tahu orang tu dah mati? Rasa pulse dia, rasa nadi dia. Tengok kaki dia macam mana. Sejuk ke, panas ke, warm ke. Cool free-free dengan warm free-free itu lain. Kalau sejuk,
berkemungkinan pasien ataupun pesakit tu ataupun orang tu dah tak ada. So tekan pulse dia, rasa pulse nadi dia. So apabila kita tahu ada orang di sekeliling kita ataupun ahli keluarga kita yang mengalami perkara itu, apa perkara pertama yang kita kena buat? Kita panggil ambulans, panggil polis, sebab nak sahkan kematian. Ya, kita ahli keluarganya, kita orang terdekatnya, kita anak-anaknya. Kita pun tahu macam mana nak tahu orang tu hidup ataupun mati. Tapi untuk officialkan, sahkan kematian ahli terdekat adalah panggil orang yang berautoriti, polis, ambulans ataupun hospital ataupun klinik kesihatan. Maka itulah takrifan kematian dari sudut kata para ulama secara ringkas. Allah, apa yang Ustaz cerita ni memang segar dalam ingatan saya sebenarnya Ustaz. Setahun yang lepas ibu saya meninggal lah di depan mata kami adik-beradik. So alhamdulillah arwah ni meninggal pada maghrib Jumaat. So baru nak start baca Yasin ni, dia punya tu sebab lah dia itulah di depan mata kami lah. Memang clear apa yang Ustaz nak cerita lah. So soalan seterusnya sikit lah Tuan Cikgu. Semua orang tahu yang kita akan mengalami kematian, tapi ada satu benda yang orang macam kita cuba deny. Orang macam kita, terutama saya, akan deny benda tu. Apa dia? Takut kehilangan. Kita tahu yang orang tua kita akan sampai satu masa mereka akan meninggalkan kita. Kita tahu yang datuk nenek kita akan meninggalkan kita. Kita tahu kematian tu mengejar mereka. Kita sambut birthday, memang mereka bertambah usia, tapi kematian sedang mengejar kita. Tapi kita cuba deny satu perkara, iaitu takut kehilangan. Ramai orang hari ini, cikgu, bila tahu mak ayah dia dah tak ada, dia tahu macam mana nak cek kematian ataupun hidup, rasa pulse, tapi dia cuba deny dalam dirinya, tidak, mak aku ni pengsan, mak aku ni koma. Cuba deny sebab kita takut kehilangan. Samalah seperti Nabi SAW. Nabi SAW, walaupun cikgu, mak dia dah meninggal lama dah, ibu Nabi dah meninggal lama dah, tapi pernah satu kali tu Nabi minta kepada Allah untuk ziarah kubur ibunya. Sesampai saja di kubur ibu Nabi SAW, kata para sahabat, Nabi turun daripada unta ataupun keldai. Nabi berjalan perlahan-perlahan ke kubur ibu Nabi SAW. Sahabat tengok Nabi, tiba-tiba pipi Nabi penuh dengan air mata. Penuh dengan air mata. Nabi menangis disebabkan Nabi rindukan kepada ibunya. So kita, di antara ketakutan kita adalah kehilangan. So macam mana nak hilangkan rasa takut kehilangan? Tak boleh. Sebab kita ni manusia. Kita manusia, memang kita tak boleh nak hilangkan rasa takut kehilangan. Memang kita akan ada kehilangan. Tapi satu benda yang kita kena belajar dalam hidup kita, redha. Redha. Takdir ni, cikgu, walaupun takdir tu datang kepada kita, dan kita cuba deny dan kita cuba tak nak terima takdir itu, tapi satu benda yang kita kena terima, takdir, walaupun kita menolak takdir, walaupun kita cuba menafikan takdir, takdir tetap akan berjalan dalam hidup kita meskipun kita menafikan takdir itu. So ala kulli hal, belajar redha dan belajar menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya nak kata alat tu taklah, cuma bila seorang ibu tu tak ada kan, macam seolah-olah dia kan doa dia diangkat. Kan. So bila tak ada tu rasa macam kita dah seorang diri ke kan. Macam tu lah. Okay, soalan seterusnya kan, kalau kita cerita pasal alam kubur ni kan, ramai orang bayang satu tempat yang gelap, sunyi, sempit. Tapi sebenarnya adakah alam kubur ini sama macam dunia yang kita hidup sekarang? Ada masa, ada rasa, ada sedar, ataupun dia totally lain? Ramai orang tanya kepada saya berkaitan dengan alam kubur ni apa dia. Disebabkan itu, cikgu, saya nak sentuh sikit, nak kongsi dengan cikgu sikit. Sebab itulah saya siapkan satu buku, Timeline ke Mahsyar. Buku Timeline ke Mahsyar ni saya menceritakan apa yang berlaku di alam kubur secara spesifik semampu saya dan apa dalam kajian saya. Kerana alam kubur ni, kata para ulama, satu alam kehidupan untuk roh hidup di alam kubur. Baik, jom kita baca sikit alam kubur. Alam kubur ni, apabila manusia hidup di alam kubur, siapa yang ada dalam kubur dan siapa yang hidup di dalamnya adalah apabila seorang manusia telah pun terpisah di antara roh dengan jasad. Rohnya akan bertebaran.
Lalu mereka akan pergi ke satu tempat yang dinamakan alam barzakh ataupun alam kubur. Maka di situlah mereka akan hidup. Di situlah mereka akan hidup bersama-sama dengan roh yang beriman, dan sekumpulan yang lain akan hidup bersama roh yang ingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Makna dia alam kubur ni satu alam kehidupan. Bila ulama cerita kepada kita based on hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu telah pun mengalami kematian, rohnya akan dibawa. Selesai rohnya dihisap di dalam kubur, berapa lama? Ada ulama kata 1 hari akan dihisap di alam kubur. Ma rabbuka ma nabiyuka ma dinuka. Seandainya kita orang beriman, maka kita akan ditanya sehari sahaja. Maksudnya one off. Sebab kita mampu untuk menjawab. Kalau tak mampu nak menjawab, kalau yang gagap, kalau yang tak cukup amal ibadah, ulama kata 1 hari, ada setengah ulama kata 3 hari, ada setengah ulama kata 7 hari, ada setengah ulama kata 14 hari, dan yang paling lama setengah pandangan ulama adalah sebulan. Sebulan akan ditanya setiap hari tanpa miss. Maknanya sebulan waktu macam akhirat. Dunia lah. Akhirat. Okay. Bukan sebulan waktu dunia. Okay. Berapa lama yang selayaknya, wallahu a'lam. Cuma itu pendapat para ulama, dan boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Tak kala mereka dapat jawab satu demi satu soalan daripada mungkar dan nakir, roh mereka akan dibawa ke satu tempat. Tempat itu ulama kata perkumpulan roh yang beriman kepada Allah. Sebab itulah saya baca hadis Nabi, apabila satu roh telah pun selesai dihisap, telah pun selesai disoal jawab oleh mungkar dan nakir, mereka masuk ke alam roh. Apabila mereka masuk ke alam roh, perkara pertama yang berlaku kepada mereka, roh-roh yang lain yang dah lama mati, yang duduk dalam tu, bila mana tengok sahaja kita, mereka akan datang kepada kita. Siapa yang datang kepada kita? Ahli keluarga yang terdekat. Siapa yang datang kepada kita? Jiran yang terdekat. Siapa yang datang kepada kita? Kawan-kawan yang terdekat. Meaning, yang datang kepada kita adalah orang yang mengenali kita. Orang yang tak kenal tak akan datang. Seorang kenal kita akan datang kepada kita. Apakah soalan pertama yang dia tanya, cikgu? Cikgu tahu apa soalan pertama yang mereka tanya? Allah. Soalan pertama yang mereka tanya kepada kita yang baru saja mati, bagaimana nasib anak-anakku di rumah? Oh, subhanallah. Jiran akan datang bertemu dengan kita. Wahai fulan, bagaimana anak aku di rumah? Adakah mereka masih lagi beriman kepada Allah? Adakah mereka solat? Adakah mereka puasa? Adakah mereka taat kepada Allah? Mak saudara kita tanya kepada kita, macam mana sepupu kamu di rumah? Adakah mereka beranak pinak? Bagaimana mereka? Setiap seorang tanya soalan bertubi-tubi. Dalam masa yang sama datang satu roh yang menyatakan kepada orang yang duk tanya ni, sabar, jangan push, jangan paksa, bagi dia rehat, kerana perjalanan ini sangatlah penat, dan hari ini tubuh badan dia terlalu penat. Kerana cikgu, perjalanan kita ni, kita tak bincang lagi perjalanan roh daripada alam dunia berpindah ke alam barzakh. Kerana kita berjalan daripada roh, daripada alam dunia keluar ke alam roh, kita akan berjalan ke langit-langit Allah. Daripada langit Allah kita akan turun balik. Daripada turun balik, duduk dalam kubur, disoal dalam kubur, lepas tu baru masuk ke tempat perkumpulan roh yang beriman. So perjalanan kita penat, dan kita mengalami sakaratul maut, sakit. So bila mana orang duk tanya, bagilah dia rehat dulu, tanya kejap lagi. Dan kita akan jawab setiap soalan yang mereka tanya. Sesungguhnya anak-anak kamu anak yang baik. Kamu meninggalkan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kamu meninggalkan seorang anak yang berbakti kepada masyarakat. Cucu kamu menjadi orang yang baik. Cucu kamu menjadi orang yang manfaat kepada manusia. Tengok, dia akan gembira. Tapi seandainya kita meninggalkan satu zuriat yang tidak beriman kepada Allah, satu zuriat yang ingkar arahan Allah, kekecewaan apakah yang akan dialami oleh tok nenek moyang kita di alam barzakh? Sebab apa? Sebab tak kala kita masuk ke alam barzakh, selesai kita menjawab soalan-soalan daripada mereka. Cikgu, kita hidup di dunia, kita hidup dengan keluarga. Kita nakkan isteri kita, kita nakkan anak-anak kita nakkan mak ayah kita. Samalah cikgu. Apabila kita duduk di alam barzakh, kita mencari ahli keluarga kita. Kita mencari sepupu-sepupu kita. Kita mencari mak saudara kita, ayah saudara kita. Samalah yang berlaku kepada kita.
seandainya anak kita telah pun meninggalkan kita dahulu daripada kita. Kita bertanya kepada orang di sana, jumpa tak anak aku? Di mana anak aku sekarang? So mereka bertanya, cuba cari. So kita mencari di alam barzah, satu alam yang misteri, tak tahu daripada mana dan tak tahu kedudukan alam barzah ni di mana. Satu alam dan satu dimensi yang lain. Kita mencari satu alam barzah, mencari anak kita. Sebab kita tengok anak kita dah pun mati di pangkuan kita. Kita yang bacakan kalimah la ilaha illallah, kita kan baca kalimah itu kepada anak kita. So tak kala kita mencari satu alam barzah, tak jumpa. Kita tanya kepada orang yang lagi lama duduk di alam barzah, aku dah cari satu alam barzah tapi aku tak jumpa di mana anakku. Tahukah di mana lagi dia berada? Maka ulama-ulama yang duduk di alam barzah akan mengatakan kepada kita, wahai fulan bin fulan, bersabarlah. Kalaulah kamu tak jumpa anak kamu di sini, barangkali anak kamu telah pun ditempatkan oleh Allah di satu perkumpulan roh yang tidak beriman kepada Allah. Setiap hari mereka diazab oleh Allah. Setiap hari mereka dipukul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan perasaan kita macam tu. Subhanallah. Kita pun kan cikgu nak pergi travel, nak pergi umrah. Best tak kalau tiba-tiba stewardess tu minta ataupun stewardess tu minta untuk kita separatekan kedudukan kita dengan anak-anak kita. Tak puas hati. Nak duduk sekali. Even though kita pergi umrah pun duduk di hotel, kita nak duduk hotel yang sama level, tepi-tepi bilik. Tiba-tiba berjauhan hotel, kita akan marah, kita akan tak puas hati. Samalah keadaan kita waktu tu apabila kita tahu yang ahli keluarga kita bukan orang yang beriman kepada Allah, yang banyak dosa kepada Allah. Masa tu kekecewaan yang terlampau berat untuk kita tangguh, kesedihan yang terlampau berat untuk kita tangguh. Ustaz, kita nak pergi back masa Ustaz menjadi seorang ahli perubatan lah. Mungkin tadi Ustaz dah cerita sedikit pengalaman Ustaz kan, Ustaz doktor. So boleh tak Ustaz ceritakan sikit bila mana Ustaz berada di wad kecemasan, pernah tak Ustaz melihat orang tu dalam keadaan nazak ataupun dalam tengah mengalami sakaratul maut ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Kalau ikutkan bila kita kerja sebagai doktor ni, memang kita tak boleh nak nafikan kita akan bertemu dengan kematian. Kita akan melihat kematian di depan mata kita. That's why saya ingat hari first saya menjadi seorang doktor, yang lucu sikit lah. Hari first saya menjadi seorang doktor, saya balik dengan trauma. Hari first menjadi seorang doktor, nak habis shift, nak balik rumah dah. Hari pertama saya masih ingat lagi, nak balik rumah, dalam dekat-dekat 30 minit sebelum balik tu, tiba-tiba ada satu patient yang collapse, yang tak ada pulse, yang perlukan CPR. So kita CPR kan. Lama, dalam setengah jam, 45 minit, and then kita announce kematian. Masa tu tangan saya gigil. Memang itu first time lah? First time. Masa first time practical CPR. Tak ada? Tak ada yang betul-betul mati. Kita buat dengan patung. Ini first time kita buat CPR. Tangan gigil. Gigil pertama, tak dapat selamatkan nyawa orang. Macam mana nak hadap dengan family member. Macam mana nak bagi tahu kepada ahli keluarga yang saya tak dapat selamatkan ayah encik. Subhanallah. Tak dapat selamatkan ayah dia. Macam mana kehidupan dia lepas ni? Siapa nak tanggung dia lagi? Macam mana punca rezekinya lagi? Siapa tonggak dalam keluarganya lagi? Benda tu bermain dalam fikiran saya. Balik dengan gigil. Tapi kejaplah, saya jenis benda yang saya perlu lupakan, saya lupakan. Long story, bila duduk di kecemasan, kita mendapati banyak sangat yang pesakit yang datang dengan keadaan kritikal. Mungkin budaya lah, saya tak tahulah ni mungkin budaya ke apa ke. Biasanya orang kita selagi mana tak teruk, tak datang hospital. Betul tak? Selagi tak teruk, tak kritikal, tak betul-betul perlukan rawatan, takkan datang. That's why datang ke hospital kebanyakan dalam keadaan betul-betul teruk. So saya mendapati banyak berlaku demikian ketika saya bekerja di hospital dulu. Antara yang saya tak boleh lupakan sampai sekarang, ada beberapa podcast saya dah cerita benda ni, tapi saya rasa ramai lagi yang tak tahu, saya cerita juga.
macam saya bagi tahu kepada cikgu tadi, kita semua dah tahu kematian. Tapi apa yang kita tak boleh nak terima? Kehilangan. Kita susah nak menerima kehilangan. Tambah-tambah kehilangan itu kehilangan yang mengejut. Tiba-tiba hilang. Macam kita, tiba-tiba barang kita hilang. Selalu kita guna, selalu kita pakai, tiba-tiba hilang. Macam telefon, selalu pakai, selalu scroll, selalu guna, selalu buat pembayaran. Tiba-tiba hari tu telefon kita hilang. Wish, macam hari tu hari yang paling gelap lah dalam hidup kita. Padahal telefon je pun. Iman kita hilang, kita tak risau, kan? Telefon kita hilang, kita risau, kita bimbang. Ini kita. Satu malam tu, bila saya tengah bekerja, kita dapat panggilan telefon daripada ambulans. Akan sampai satu pesakit ongoing CPR. Maksud dia tengah CPR. Prepare katil, prepare staff. So kita prepare lah katil, prepare staff sebab ongoing CPR. Masa tu kita assume 70, 80 umur pesakit. Maksudnya dah tua dah. Apabila ambulans sampai di kecemasan, apa yang kami dapati, MA, medical assistant, mereka sedang CPR dalam ambulans. Orang yang sedang di CPR-kan itu adalah anak muda. Umurnya baru 30-an. So cepat-cepat kita panggil staff yang cukup untuk bantu CPR. Sebab CPR yang kualiti ni dia tak boleh terlalu lama. Sebab bila lama CPR itu tidak berkualiti. Mesti setiap 2 minit tukar, setiap 2 minit tukar orang. Sebab kita nakkan high quality CPR. Okey. So apabila kita pindah daripada ambulans bawa ke katil, masuk kepada kecemasan, kita bertukarlah CPR. Dalam masa yang sama, kita perlukan cerita apa yang berlaku kepada pesakit tadi. Saya tanya MA, medical assistant, apa yang berlaku dekat dia ni? Kenapa dia kena CPR? Dia cerita kat saya, doktor, kami dapat ambulance call, orang awam call, katanya dia collapse, dia sedang bersukan. Sedang bersukan, tiba-tiba collapse. Saya tanya mana ahli keluarganya, apa masalah kesihatan dia, kami tak tahu. Sebab ahli keluarganya tak sampai lagi. Tapi kami dah call, kawan-kawannya dah call, on the way. Tak sampai 10 minit macam tu, sampailah. Isterinya sedang bawa anak-anaknya 3 orang ke 4 orang. Anak yang paling kecil sedang dalam menyusu. Anak yang paling besar sekolah rendah. Dia bawa pergi anak-anak dia masuk dalam kecemasan. Masa tu saya boleh tengok satu pandangan seorang isteri apabila dia melihat suaminya sedang di CPR-kan. Saya melihat air matanya tak menangis. Saya yakin dia sedih. Tapi kenapa dia tak menangis? Apabila saya tanya dia, lepas kejadian saya tanya dia, kenapa puan tadi tak menangis? Kerana masa tu saya meletakkan satu harapan, abang bangun. Saya meletakkan satu harapan yang tinggi kepada pihak hospital untuk selamatkan suami saya. Bila kita CPR lama juga. Lepas tu bila kita tengok nadi tidak ada perubahan, asistol masih lagi tidak ada nadi, kita announcekan kematian. Tak kala kita announcekan kematian, masa tu jugalah jatuh air mata seorang isteri. Dia menangis. Saya tanya dia, apa sebenarnya yang berlaku puan dekat suami? Apa masalah kesihatan sebenarnya? Maka kata seorang isteri, suami saya sihat. Suami saya hanya merokok saja. Kecil manis tak ada, darah tinggi tak ada, masalah jantung tak ada, asma tak ada, even asma pun tak ada. Tapi suami saya merokok. So apa berlaku hari ni? Dia ada kata sakit dada ke? Tak ada doktor. Tapi masa suami saya kata kepada saya dia nak pergi bersukan, kami cakap tak apalah, sejam saja. Sejam saja, kerana pada masa tu kami tak makan lagi malam, dinner belum lagi. So kami pesan makanan kepada suami kami dengan harapan dia boleh bawa dengan makanan untuk bagi kami makan pada waktu tu. Sebab tu kami hanya izinkan dia bersukan sejam saja. Tapi tak sampai 5 minit dia bersukan, kami dapat terima panggilan daripada kawannya yang suami saya tidak sedarkan diri. Masa tu dia kata macam-macam bermain dalam fikiran saya. Apa berlaku kepada suami saya? Subhanallah. Apa yang saya tengok, kematian saya dah tengok. Tapi apa yang saya tak boleh tengok adalah apabila kematian itu adalah kematian yang mengejut. Kematian yang kita tengok, orang tua kita dah bernazak, kita tahulah, okey,
kita kena ready mental, fizikal kita, kerana beberapa bulan lagi ataupun tak lama lagi kita akan kehilangan. Sebab kita dah prepare mental, fizikal kita. Yang ni tak prepare. Ini tak prepare. Saking tak prepare-nya, sampaikan dia order makanan kepada suaminya. Anaknya order burger nak makan malam tu dengan ayahnya. Tahu-tahu ayahnya pada malam tu adalah ayah yang terakhir dia peluk. Tahu-tahu suaminya pada malam tu suami yang terakhir dia peluk. Dan pada hari ini dia hanya memeluk satu jasad yang tidak boleh mengatakan abang sayang kepada awak. Itulah perkara yang saya kata Allah, kematian mengejut. Kerana sabit daripada hadis Nabi, dekat dengan kiamat kamu akan mendapati mautul faj'ah, mati mengejut. Orang tu sihat tapi tahu-tahu dah meninggal. Orang tu sihat je, jaga kesihatan, bersukat, jaga makan, jaga minum, tapi tahu-tahu meninggal. Itulah pengalaman yang saya boleh kongsikan kepada cikgu lah, apa yang saya terkesan sampai hari ini. Saya rasa macam saya boleh faham lah kenapa Ustaz mengambil jalan ini, dan Ustaz menerangkan saat-saat akhir zaman, saat-saat sakaratul maut ni, sebab level Ustaz dan mungkin generasi yang datang ni dia lebih memahami. Saya rasa saya mendoakan agar Ustaz terus istiqamah dengan jalan yang Ustaz pilih ni. Saya nak tanya, adakah semua orang ni dia mengalami sakaratul maut? Sebab mungkin ada setengah orang dia kepalanya terputus mungkin, mungkin badan dia terbakar ataupun dia aksiden. Adakah semua orang yang akan mengalami ataupun ada certain je? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau orang tu badan terputus, meletup, bom kan, adakah dia mengalami sakaratul maut? Baik. Satu benda yang kita kena tahu, satu benda yang kita kena faham, sakaratul maut itu bukan berlaku kepada tubuh badan kita. Tapi sakaratul maut itu berlaku kepada roh kita. Siapa yang sakit sebenarnya, cikgu? Adakah badan kita sakit ataupun roh yang duduk dalam badan kita sakit? Of course roh. Roh dalam badan yang mengalami sakaratul maut. Sebab itulah kalau orang itu mati dibakar, mati dibom, badan berkecai, mati dipotong kepala sekaligus kan, macam tu kan, atau mati ditembak di kepala sekaligus macam tu, adakah dia mengalami sakaratul maut? Jawapannya adalah na'am, dia mengalami sakaratul maut. Kerana sakaratul maut ini akan dialami oleh roh, bukan jasad. Jasad bila mana roh dah keluar, jasad dah tak rasa apa dah. Kita cucuk banyak kali pun jasad tak rasa apa dah. Tapi yang mengalami kesakitan demi kesakitan adalah roh kita yang duduk dalam jasad kita. Kan tadi saya bagi tahu, apabila kita dah pun masuk ke tempat perkumpulan roh yang baik, apa mereka kata? Bagilah dia rehat. Sebab roh kita sedang penat. Penat menanggung sakit sakaratul maut, penat perjalanan dan penat nak menjawab. Kita kalaulah kita Viva, exam master dan seumpamanya Viva kan, apa perkara pertama yang kita akan rasa? Palpitation yang terlampau. Ataupun tiba-tiba kita diminta oleh orang untuk bercakap di khalayak ramai, kita tak pernah bercakap, jantung macam duduk kat kaki. Itulah yang saya rasa mula-mula bercakap, jantung macam duduk kat kaki, jantung macam jatuh. Begitulah keadaan kita apabila kita bercakap dengan mungkar dan nakir. Kita akan takut dalam menjawab. Setiap soalan kita, itulah jawapan kita. Setiap kali ucapan yang keluar daripada mulut kita, itulah jawapan kita. Kalaulah jawapan yang keluar daripada mulut kita salah, maka kita akan dipukul oleh mungkar dan nakir. Maka ala kulli hal, semua orang akan mengalami sakaratul maut, tidak terlepas orang Islam ataupun tidak Islam, kerana yang mengalami sakaratul maut itu adalah roh kita. Okey, mungkin Ustaz nak clearkan kat sini. Kalau macam orang yang mati syahid pun sama tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mati syahid ni mereka dapat satu speciality yang mereka tak akan merasai sakaratul maut. Sebab itulah para sahabat mereka saking takutnya kepada sakaratul maut, bukan takut kepada sakaratul maut, saking risau kesakitan sakaratul maut, mereka bercita-cita nak mati syahid. Kerana orang mati syahid sahaja yang tidak akan merasai sakit kematian. Satu hari kata Sayyidatuna Aisyah,
bintu Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Kata Sayyidatuna Aisyah, hari ini apabila aku melihat Nabi SAW sedang mengalami kesakitan sakaratul maut, bermula hari itu, kata Aisyah, aku tidak lagi dengki dengan para syuhadat yang mana mereka mati tidak merasai kesakitan. Kerana apa? Kerana aku menyaksikan Rasulullah SAW matinya menanggung kesakitan sakaratul maut. So aku tak perlu dengki dengan orang para syuhadat, kerana Nabi pun rasa sakaratul maut. So kalau aku rasa sakaratul maut pun tak apalah, sebab Nabi merasai, apa kiranya kalaulah aku pun merasai sakaratul maut. Kerana kata Aisyah, para syuhada mereka matinya tidak merasai sakaratul maut. Ustaz, boleh betul ke kalau kita diseksa di dalam kubur, orang sebelah kubur pun juga merasa tempias? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Orang sebelah kubur tak akan rasa tempias. Contohlah, contoh, ada satu jenazah, ada satu orang ni, orang beriman, orang yang mati, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, jaga solat dan seumpamanya. Tiba-tiba dia pergi travel. Dalam travel tu kena serangan jantung, misal contoh. And then dia dikuburkan di tempat kuburan di sana lah. So di kanan, kiri, depan, belakang dia tu siapa? Orang yang kafir. So adakah kuburnya akan kena kesakitan azab kubur? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Sebab itulah hari ni kalau cikgu biasa dengar, kubur kan masing-masing, jaga kubur masing-masing. Jangan hiraukan kubur aku. Tapi di sana ada satu hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, pilihlah jiran kamu dalam kubur. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa perlu pilih jiran dalam kubur? Adakah jiran yang baik ataupun jiran yang jahat akan memberi efek kepada kita, memberi kesan kepada kita saat kita duduk dalam kubur? Kata Nabi, Nabi menjawab soalan itu dengan soalan. Apa soalan Nabi? Wahai para sahabat, hari ini kalaulah kamu berjiran dengan orang baik, adakah kebaikan jiran itu akan memberi kesan kepada kamu? Naam ya Rasulullah. Kalaulah hari ini kamu berjiran dengan pencuri, adakah akan memberi kesan kepada kamu berjiran dengan pencuri? Naam ya Rasulullah, kami akan memastikan rumah kami berkunci dan seumpamanya, sebab jiran kami pencuri, jiran kami pembunuh, orang yang jahat. So memberi kesan kepada kami akan berwaspada dan seumpamanya. Tapi kalau jiran kami orang baik, maka kebaikan itu akan memberi kesan kepada kita. Samalah duduk di alam kubur. Jiran yang duduk dalam kubur akan memberi kesan kepada kita. Memberi kesan dari sudut apa? Mungkin ganggu, diazab, bising, berteriak dan seumpamanya. Tapi selebihnya wallahu alam. Tapi Nabi bagi tahu, pilihlah jiran yang baik dan pilihlah jiran dalam kubur, jiran yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalaulah perasan ada satu jenazah ni, ada satu negeri ni, apabila orang yang ditembak oleh polis mati dan orang tu makruf, semua orang tahu orang tu jahat, dan matinya adalah apabila ditembak oleh polis. So mufti pada waktu tu mengeluarkan satu fatwa, meletakkan kubur ini di jauh, diasingkan. Kerana apa? Kerana itulah, pilihlah jiran yang baik. Wallahu a'lam. Yang tu first saya dengar tu. Okey. Boleh tak Ustaz, kita selalu dengar kan, momokkan cerita-cerita bagaimana periknya seseorang tu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi adakah Allah memang akan tunjuk cara kematian seorang itu sebelum mereka masuk kubur, atau Allah masih lagi menjaga aib seorang itu selagi mana mereka di dunia? Di dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup kita ni, yang paling kita takut adalah saat kematian kita. Manusia pada hari ini dipandang dengan cara kematian dia. Yang kita takut adalah cara kematian kita adalah cara kematian yang sangat buruk, yang sangat memalukan, yang sangat aib. Itu sangatlah paling kita takut. Sebab itulah hari itu saya ada kongsikan, ada 6 perkara yang perlu kita buat seandainya kita tahu ataupun seandainya kita mendengar kematian dalam keluarga kita. Ada 6 perkara, ada 6 step yang perlu kita buat kalau kita tahu kematian dalam keluarga kita ataupun dalam sekeliling kita. Step yang pertama,
kita perlukan sah kematian orang tua kita. Seandainya orang tua kita tiba-tiba meninggal dunia, sahkan kematiannya dulu. Kenapa pentingnya sah kematian? Sebab kita nak tengok waktu bila dia meninggal sebenarnya, masa bila dia meninggal sebenarnya. So bergegas kita call polis, call ambulans untuk sahkan kematian. Itu step yang pertama. Step yang kedua, maklumkan kepada seluruh ahli keluarga dan kenalan. Ini perlu. Ustaz, tak boleh ke kalau saya rahsiakan kematian? Tak boleh. Sebab kita nak tahu siapa orang yang berhutang dengan si jenazah tu. Siapa orang berhutang dengan ahli keluarga kita, dan siapa yang dihutang dengan orang lain. Yang kedua, yang ketiga, bagi tahu pihak masjid. Kenapa? Sebab pihak masjid nak umumkan kepada seluruh orang kampung, hari ini kita ada kematian namanya Fulan bin Fulan. Nak bagi orang ramai tahu. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, seandainya satu jenazah itu disolatkan seramai 40 orang yang beriman kepada Allah, insya-Allah jenazah itu akan dapat syafaat. So bayangkan kalaulah cikgu, kawan-kawan kita, dalam circle kita, dalam list kontak nombor telefon kita, para ustaz, para ulama, agak-agak hari kematian kita siapa yang datang? Para ulama, para ustaz, para alim. So bayangkan setiap doa yang mereka doakan untuk kita mustajab ke tidak? InsyaAllah. Tapi cuba bayangkan, dalam kenalan kita, dalam kawan-kawan kita hanyalah orang biasa. Baca Quran, baca Al-Fatihah pun was-was. Mana satu bismillah dulu ke waladhdallin dulu ke? Bayangkan dalam circle kita pun orang macam tu, maka hari kematian kita orang macam itulah akan datang. Bukan saya nak memburukkan mereka, tidak. Apa yang saya nak bagi tahu sekarang, ramaikan kenalan kita dalam kalangan orang yang beriman. Sebab dengan doa mereka lah, bila mereka doakan kepada Allah untuk diri kita, insya-Allah Allah akan kabulkan doa mereka. So yang ketiga, bagi tahu kepada pihak masjid. Yang keempat inilah ramai orang suka tangguh. Yang keempat, percepatkan pengurusan jenazah. Mandikan, kafankan, solatkan, kuburkan. Makin cepat makin bagus. Kenapa? Sebab kita nak jaga aib jenazah tu. Jenazah tu kalau keluar aib daripada badan dia, dia tak boleh bangun untuk mempertahankan dirinya, tak boleh. Kita pun tak boleh nak mempertahankan diri sebab kita tak tahu. So kita kena cepatkan jenazah. Yang kelima, apa perlu kita buat? Yang kelima yang perlu kita buat adalah sedekahkan Al-Fatihah dan Yasin kepada mereka. Sebab sabit daripada satu hadis Nabi, bila kamu mendengar satu kematian, bacalah Yasin kepada mereka. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, buatlah perkara-perkara yang lain. Apa dia? Perkara yang lain tu seumpama pengurusan harta pusaka, hutang dan seumpamanya. So apabila kematian datang kepada kita, jauhkan saya pergi kan, baru saya masuk soalan. Okey ke cikgu? Boleh. So bila kita kematian kita dalam keadaan yang buruk, itulah yang paling kita takut, dan kita minta dijauhkan daripada Allah dengan kematian yang buruk. Kata para ulama, beberapa minit sebelum kematian kita, beberapa detik sebelum kematian kita, Allah akan buka hijab untuk kita. Allah akan tunjukkan satu dimensi yang lain kepada kita. Alam ni dia ada banyak dimensi. Ada dimensi para jin, ada dimensi para malaikat, ada dimensi manusia. Dan setiap dimensi itu berlainan masa pergerakan. Memang tak sama. Masa kita dengan masa para malaikat berbeza. Sehari kita dengan sehari malaikat tak sama. Sehari kita dengan sehari golongan jin takkan sama. Sebab dimensi yang berlainan. Beberapa detik sebelum kematian kita, Allah akan buka hijab. Adakah dengan serta-merta Allah memperlihatkan? Tidak. Allah membuka hijab sedikit demi sedikit. Dimensi dibuka sikit demi sikit. Pada awal, beberapa detik sebelum kematian kita, kita akan melihat bagaimana wajah sakaratul maut. Ustaz, adakah kita melihat wajah sakaratul maut tu selepas kita mati ataupun kita masih lagi hidup? Jawapan para ulama, saat kita melihat wajah sakaratul maut itu adalah ketika kita masih lagi hidup, roh masih lagi ada dalam jasad kita. So mana dia? Kita boleh melihat bila? Beberapa detik sebelum kematian kita. Perhatikan jenazah pada hari ini. Perhatikan mereka sedang bertarung dengan kematian. Tengok, kalaulah dia tengok pada satu arah,
Kalaulah mata mereka hanya melihat pada satu arah, barangkali mereka diperlihatkan oleh Allah. Barangkali mereka dibuka hijab oleh Allah. Dimensi itu dibuka. Dan dimensi bila mana dibuka, perkara pertama yang mereka boleh nampak adalah wajah sakaratul maut. Kita orang jahat, contohlah kalau kita orang jahat, agak-agaklah Malikul Maut akan datang dengan senyum ke? Tak. Nabi SAW bagi tahu Malikul Maut. Kejap kita baca hadis Nabi. Okey, kita baca satu hadis Nabi. Saat Malikul Maut datang kepada kita, apabila orang itu orang yang tidak beriman, apabila mereka mengalami kematian, maka wajah Malikul Maut akan datang dengan wajah yang bengis, wajah yang hitam kehitaman, wajah yang sangat benci melihat kita. Itulah yang kita akan nampak. So ketika orang itu dah pun melihat wajah sakaratul maut, maka hari itu dia tahu hari ini hari kematian dia. Subhanallah, hari itu dia tahu itulah hari kematian untuk dia apabila dia melihat satu wajah sakaratul maut. So bila sakaratul maut dah memperlihatkan wajahnya, dia akan pergi ke arah belakang, dia akan pergi ke arah kanan, dan akhir sekali dia akan pergi ke arah kepala kita yang kita sedang terbaring. Untuk apa? Untuk mencabut roh kita. So kalaulah kita sedang melihat orang sedang bertarung dengan sakaratul maut, tak perlu pun kita bagi tahu kepada ahli keluarga kita, kosongkan bahagian kepala, bagi ruang kepada sakaratul maut, tak payah. Sebab mereka duduk di alam yang lain. Yang mereka nak cabut bukan jasad kita, yang mereka nak tarik bukan jasad kita, yang mereka nak tarik adalah roh yang berada di dimensi yang lain. Tapi pada waktu tu kita, jasad kita yang nampak, jasad kita yang diperlihatkan oleh Allah, roh kita memang dah nampak. So bila kita dah nampak Malikul Maut dah berada di kepala kita, dia akan menarik roh yang duduk dalam jasad kita, tahu ini sakaratul maut. Kalaulah aku keluar dengan amal ibadah yang sedemikian, maka perjalanan aku nanti akan sangatlah teruk, perjalanan aku nanti akan sangatlah rumit, perjalanan aku nanti akan sangat sakit, kerana aku tidak meninggalkan amal ibadah secukupnya di dunia. So yang menyebabkan, kata para ulama, roh orang yang tidak beriman ataupun roh orang yang banyak dosa, mereka tak nak keluar daripada jasad. Tak nak keluar daripada jasad sebab dia tahu kalaulah dia keluar, nescaya perjalanan sangatlah perit. Sebab itulah satu hari Sayyidina Ali, bila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala lalu saja di perkuburan, dia akan menangis. Sahabat tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tak kala kami cerita berkaitan dengan azab kubur, tak kala kami cerita berkaitan dengan azab api neraka Jahannam, kamu tak menangis? Kami semua menangis bila kami dengar azab neraka Jahannam, azab kubur, kami menangis, tapi kamu tak menangis. Tapi bila kami lalu bersama dengan kamu melalui perkuburan, kamu akan menangis. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, aku tidak akan menangis bila aku dengar azab kubur, aku tidak akan menangis bila aku dengar neraka Jahannam, tapi aku akan menangis tak kala aku melalui perkuburan, dikarenakan itulah tempat permulaan untuk kita huni. Seandainya di alam kubur kita masuk ke dalamnya dengan keadaan yang baik, maka kehidupan kita seterusnya akan jadi baik. Dan apabila kita masuk ke alam kubur dengan jalan yang tak baik, maka perjalanan kita pun akan jadi tak baik. Sebab itulah roh kita pada permulaan dia tak nak keluar, lalu direntak oleh sakaratul maut. Sakit macam mana sakaratul maut untuk orang yang tidak beriman? Ulama gambarkan sakit macam mana. Sakit dia macam mana? Seolah-olah kita masuk satu jarum. Muncung jarum tu dia ke arah belakang macam ni. Kan kita masuk senang, dia keluar tarik tu, dia bila tarik dia akan tertarik sekali dengan seluruh daging-daging kita. Itulah sakit kematian. Bila ditusuk lalu ditarik, tarik itulah sakaratul maut. Sebab ditusuk mungkin satu hala, mungkin kecil, jarum tu kecil ataupun tajam tu kecil, ketajaman dia tu, itu sakit. Tapi tak boleh nak lawan kesakitan apabila ditarik. Sebab bila ditarik, seluruh daging-daging kita akan keluar. Maka itulah sakit sakaratul maut yang digambarkan oleh para ulama. Untuk pengetahuan penonton ni, bila saya berdepan dengan ustaz ni,
dia betul-betul tersentak dia. Dia macam aura dia lain tau. Saya harap maknanya penonton pun dapat rasa apa yang saya rasakan sekarang ni lah. Doktor, Ustaz, ramai orang kata seksa kubur ni memang dah cukup dahsyat lah. Kan? So tapi bila sebut pasal neraka, lagilah dahsyat kan. Boleh tak Ustaz, mana lagi berat? Seksa kubur ke ataupun seksa neraka? Dua-dua berat. Dua-dua berat. Sebab kan ada dalam hadis kata apa, seksa kubur kalau yang tak baik ni dia macam lubang pintu neraka. Lubang daripada lubang neraka Jahannam. Mana lagi berat? Kalau ikutkan dari sudut kefahaman dan di sudut hadis Nabi, neraka itu memang of course yang paling berat. Tapi kalau tengok daripada hadis Nabi, tidak ada satu hadis Nabi pun Nabi mengatakan kepada para sahabat, tidak ada satu doa pun yang Nabi minta para sahabat doakan kepada Allah supaya diringankan azab dalam kubur dan diringankan azab dalam neraka Jahannam. Tak ada. Melainkan apa? Nabi memohon kepada para sahabat, doalah kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Wahai Allah, jauhkan kami daripada azab kubur. Wahai Allah, Allahumma akhrijni minan nar. Wahai Allah, jauhkan kami daripada neraka Jahannam. Nabi tak minta kepada Allah, wahai Allah, seandainya kamu masukkan kami dalam neraka Jahannam, ringankan azab dalam neraka Jahannam. Tak ada. Melainkan Nabi memohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada azab kubur dan dijauhkan daripada azab neraka Jahannam. Mana yang lagi berat? Of course yang lagi berat tu neraka Jahannam. Kerana apa cikgu? Kerana neraka Jahannam ni, apabila seseorang itu dimasukkan dalam neraka Jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Apa makna dia? Kata Allah, Allah declare siap-siap siapa yang masuk dalam neraka Jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Kamu takkan boleh hidup, kamu takkan boleh mati dalam neraka Jahannam. Kenapa kita tak boleh mati dan kenapa kita tak boleh hidup dalam neraka Jahannam? Kerana di pada mahsyar Allah mematikan, Allah menghapuskan satu makhluk Allah yang bernama kematian. Kematian itu makhluk Allah. Allah mematikan kematian. Apabila kematian itu dihapuskan oleh Allah, Allah bagi tahu kepada seluruh penghuni mahsyar, wahai penghuni mahsyar, bermula hari ini tidak ada lagi kematian untuk diri kamu. So bila orang ahli neraka dimasukkan dalam neraka Jahannam, seksaan dalam neraka Jahannam lagi dahsyat daripada kubur. Kerana neraka Jahannam, kita hidup pun tak boleh, mati tak boleh. 24 jam kita dibakar oleh Allah. 24 jam dibakar oleh Allah. Dulu cikgu, saya nak faham macam mana kita dibakar oleh Allah 24 jam ni. Sebab kefahaman saya bila kita tengok penjara pada hari ini cikgu, ada hari kita boleh makan, ada hari kita kena sebat, ada hari kita kena kerja kan, ada hari kita kena menjahit, ikutlah pilihan masing-masing. Kalau kena sebat pun mungkin hari Jumaat kena sebat, itu penjara. Tapi neraka Jahannam ni kata Allah bukan macam tu. Kata guru kami, ketika seseorang itu dimasukkan dalam neraka Jahannam, 24 jam kita akan dibakar dan diazab oleh Allah. Bagaimana kata guru kami menggambarkan kepada kami, seandainya kita bawa motor, tiba-tiba kita jatuh, ada kesan luka yang sangat besar pada kaki kita. Luka tu dalam, darahnya keluar. Apa yang kita akan buat? Kita akan takut. Even though suami isteri nak tengok pun kita tak bagi kan. Abang, saya cuci, tak apa, nanti doktor tengok, nanti misi tengok. Sebab kita lebih percaya kepada doktor dan misi untuk merawat kesakitan itu. So bila kita pergi ke hospital dengan luka yang besar pada kaki, dengan luka yang dalam pada kaki, jumpa misi, jumpa doktor. Tiba-tiba doktor dan misi tu tengok luka kita, dia pegang luka kita. Dia pegang luka kita dalam masa yang sama. Kita tak bagi isteri kita pegang sebab sakit sangat. Tiba-tiba mereka pegang luka kita, mereka basuh luka kita, mereka jahit luka kita tanpa diberikan ubat tahan sakit. Apa perasaan kita? Selama mana luka itu dibasuh, selama mana luka itu dijahit tanpa diberikan ubat tahan sakit, selama itulah kita akan menanggung kesakitan. Selama itulah kita akan menangis sakitnya. Selama itulah kita akan menjerit sakitnya. Begitulah neraka Jahannam. Cuba bayangkan kalaulah doktor itu jahit luka kita perlahan 24 jam luka itu dijahit, maka 24 jam kita akan menanggung kesakitan.
So bayangkan kehidupan kita dalam neraka jahanam. Kita hidup pun tak boleh, nak mati pun tak boleh. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi melihat bagaimana aku diperlihatkan oleh Allah sekumpulan manusia bila mana mereka dihempakkan batu oleh Allah, dihempakkan di kepala mereka, berkecai kepala mereka, menanggung kesakitan. Bila mana berkecai kepala mereka, aku melihat kepala mereka disatukan balik oleh Allah. Malaikat hempakkan balik batu, berkecai disatukan balik, berkecai disatukan balik, berkecai disatukan balik. Sampai bila? Sampailah bila-bila. Kenapa mereka tak mati? Kerana kematian telah pun dihapuskan oleh Allah. Menanggunglah kesakitan kita untuk selama-lamanya. Neraka jahanam lebih berat daripada azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, nak lari sikit. Mungkin ada satu filem di Indonesia yang menceritakan pasal azab kubur ni kan. Boleh ke divisualkan dalam bentuk filem? Bagi saya untuk divisualkan tak ada masalah untuk pengajaran dan iktibar kepada kita. Tapi mesti kena ada batasan-batasan dia. Tak boleh nak tunjuk rupa malaikat. Tak boleh nak tunjuk rupa para nabi. Nak tunjuk siksaan dalam kubur, datangnya ular, datangnya kalajengking, datangnya binatang-binatang, tak ada masalah untuk iktibar dan pengajaran. Tapi jaga batasan dalam landasan Islam. Contoh, muka para malaikat, rupa paras badannya para malaikat, aurat perlu dijaga dan seumpamanya. Baik. Betul ke kita tidak boleh meratapi jenazah sebab nanti jenazah akan rasa terseksa? Kan orang katalah janganlah menangis beria sangat, janganlah sampai meraung kan. Betul ke? Dan ada tak dalil-dalil hadis yang boleh menyokong meratapi jenazah? Kalau kita tengok isu meratapi jenazah pernah berlaku kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam, kita tahu Nabi Ayub diuji oleh Allah. Apabila iblis melihat Nabi Ayub adalah seorang hamba dan seorang rasul yang banyak bersyukur kepada Allah. Satu hari iblis mengatakan kepada Allah, wahai Allah, seandainya kamu uji Nabi Ayub dengan kehilangan anak-anaknya, nescaya Nabi Ayub akan ingkar dengan arahan kamu. Nabi Ayub akan salahkan kamu. Macam kita lah hari ni. Alah, apalah Allah bagi ujian kepada aku, kenapa tak bagi ujian kepada memberku kan? Kenapa tak bagi ujian kepada kawan office aku? Tengok senyum hari, cuba bagi ujian sekali, mesti dia akan salahkan Allah. Macam kita lah. So itu iblis nak respon daripada Nabi Ayub supaya Nabi Ayub salahkan Allah apabila anaknya meninggal dunia. So bila Allah uji Nabi Ayub dengan kehilangan anak-anaknya, iblis pergi ke rumah Nabi Ayub. Iblis menggoncangkan rumah Nabi Ayub alaihi salam. Maka jatuhlah batu-batu ke dalam rumah Nabi Ayub, menghempak setiap orang anak Nabi Ayub alaihi salam. Berapa orang anak Nabi Ayub? Setengah ulama mengatakan 12 orang anak-anak Nabi Ayub. Dalam kejadian itu, dalam trauma itu, seluruh anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia disebabkan dihempak oleh batu. Seorang kampung, termasuklah iblis berupa dengan menjadi orang kampung, berlari mencari Nabi Ayub, mengatakan kepada Ayub, wahai Ayub, sesungguhnya anak-anak kamu telah pun mati, rumah kamu dah pun roboh, anak kamu mati, wahai Ayub. Apa respon kamu? Tengok iblis, apa respon kamu? Apa yang kamu nak bagi tahu kepada Allah, wahai Ayub? Nabi Ayub berlari ke rumahnya, melihat satu jenazah demi satu jenazah, melihat satu muka demi satu muka, dan seluruh yang meninggal, seluruh yang terkorban itu semuanya anak-anak Nabi Ayub alaihi salam. Ketika itulah terduduk Nabi Ayub, mengalir air mata Nabi Ayub alaihi salam, menangis Nabi Ayub alaihi salam. Iblis duduk di sebelah Nabi Ayub, keep push Nabi Ayub, keep pushing Nabi Ayub. Wahai Ayub, apa respon kamu? Apa yang kamu nak bagi tahu kepada Allah? Bagaimana keadaan kamu? Apa yang kamu nak kata, wahai Ayub? Iblis menunggu. Wahai Allah, ini kenapa kamu uji? Iblis menunggu. Wahai Allah, kenapa kamu ujiku demikian? Tapi apa respon Nabi Ayub? Nabi Ayub menghalau iblis, pergi kamu daripada sini. Nabi Ayub berhenti daripada menangis. Nabi Ayub sujud taubat kepada Allah. Kenapa sujud taubat? Nabi Ayub takut dengan tangisan itu, seolah-olah dia takut Allah menyangka yang Nabi Ayub tidak redha dengan ujian Allah. Nabi Ayub takut dengan tangisan itu, seolah-olah
Nabi Ayub menyalahkan Allah dengan ujian itu. Tapi sebenarnya tidak. Kata para ulama dan kata hadis Nabi SAW, menangis kalau ada kematian tidak ada masalah. Sebab ini kita ni seorang manusia. Tengok Nabi berjalan ke kuburan ibu Nabi SAW menangis pada hari pertama Abu Talib meninggal dunia. Kan Nabi SAW, bapa saudara Nabi yang paling Nabi sayang, dianggap sebagai seorang ayah. Pada hari kematian Abu Talib, Nabi berlari ke rumah Abu Talib dengan sangat laju. Duduk di sebelah kanan Abu Talib. Ucapan yang tak pernah Nabi lupakan, berkali-kali Nabi ucap di telinga Abu Talib, wahai ayah saudaraku, bacalah kalimah ini, ikutlah aku, nescaya aku boleh bagi syafaat kepada kamu. Bacalah wahai Abu Talib, la ilaha illallah. Berkali-kali Nabi memujuk Abu Talib untuk baca lafaz itu. Tiba-tiba datang Abu Jahal, datang Abu Lahab, mengatakan kepada Abu Talib yang sedang nazak, wahai Abu Talib, adakah pada hari ini kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kita? Wahai Abu Talib, adakah pada hari ini kamu nak melupakan usaha kita dulu, pengorbanan kita dulu, perjuangan kita dulu? Adakah disebabkan Muhammad kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kita? Sebab itulah Abu Talib kata di penghujung riwayat dia, wahai Muhammad, biarkan aku mati dengan agama nenek moyangku. Menangis Nabi tanpa henti. Adakah Nabi meratapi kematian Abu Talib? La. Sebab Nabi seorang manusia, Nabi pun akan menangis. Samalah dalam peristiwa Sayyidatuna Khadijah, dalam peristiwa Abu Talib, 1 tahun yang sama mereka mati. Ammu Huzni, tahun kesedihan untuk Nabi SAW. Sebab Nabi pun manusia. Yang tak dibenarkan adalah apabila kita meratapi jenazah. Jom kita baca hadis Nabi yang Nabi melarang untuk meratapi jenazah. Ada dalam satu hadis Nabi, sebab saya tak ingat hadis ni, kita baca. Dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, bukan daripada golongan kami bagi mereka yang menampar pipi mereka, merobek-robek pakaian mereka dan menyeru dengan suara yang jahiliah. Bukan dalam golongan kami bagi mereka yang meratapi jenazah dengan cara apa? Menampar-nampar pipi mereka, memukul-mukul badan mereka, mengoyak-ngoyakkan baju mereka dan menjerit dengan sangat kuat, seolah-olah tidak menerima berita kematian itu. Itulah meratapi. Tapi kalau menangis, tak ada masalah. Sebab itulah yang selalu saya cakap, kalau hari ini kita dengar berita kematian, kalau kita nak menangis, menangislah. Jangan tahan air mata kita. Jangan kita bekukan air mata kita. Kalaulah kita nak menangis dengan kematian, menangislah. Sebab kita di manusia. Menangislah selama mana yang kita nak. Tapi jangan kita pernah lupa, apa yang berlaku kepada kita pada hari ini semuanya dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, apabila Allah uji kita, Allah nak tengok bagaimana kita respon dengan ujian itu dan bagaimana tindakan kita dengan ujian itu. Wallahualam. Saya rasa macam tak cukup lah Ustaz nak ni. Mungkin nak kena minta producer buat part 2, part 3 mungkin. Itulah. Saya pun tak puas lagi cakap ni. Ustaz ada menulis buku kan. So nak promote sikit lah. Ini buku Timeline Akhir Zaman 1 kan. Ni Timeline Akhir Zaman 1. Dia ada 2 dan juga yang dekat Ustaz ni timeline ke Masyar kan. So nak tanyalah Ustaz, ni yang sekelas, apa yang menginspirasikan Ustaz nak menulis ketiga-tiga buku ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ikutkan journey sebagai seorang penulis, journey saya sebagai seorang penulis adalah bermula pada tahun 2017. Buku pertama keluar pada tahun 2017, buku kedua pada tahun 2018. Kedua-dua buku ni, buku yang pertama, alhamdulillah, apabila dirilis, saya sangat bersyukur kerana jualan buku yang pertama dijual sebanyak 40 naskah. Siapa yang membeli? Cikgu tahu siapa yang membeli? Saya teka lah mungkin ahli keluarga. Betul. Yang membeli buku tu bukan membeli lah, maksud yang dipaksa beli. Saya tambah yang dipaksa beli tu support. Ya, support member, ahli keluarga, kawan-kawan, ahli serumah beli, mak saudara, sepupu. Cukuplah 40 naskah yang terjual. Sebab ada orang beli, tak apalah saya beli 2 lah. Sebab nak support member.
2018 saya tulis lagi satu buku dan saya terbitkan buku tu. Alhamdulillah, satu pun tak terjual. Malah saya bagi percuma pula. Tak apa, jangan beli, saya bagi percuma. Sebab tempoh period untuk promote buku tu dah habis, promosi dah habis, tapi tak ada sambutan. So kita bagi percuma. Buku pertama berkaitan dengan soal jawab agama. Ada lebih kurang 200 soalan dalam tu, semua yang berkaitan dengan agama, fiqh. Buku yang kedua berkaitan dengan Tuhfatul Awam, tajuk dia berkaitan dengan bab puasa. Amal ibadah puasa, soal jawab dalam puasa, hukum hakam dalam puasa. Saya bagi percuma. Even tu saya promote dah masa hari Ramadan pun tak ada jualan. Mungkin Allah nak uji. Tapi saya bagi percuma. Dan buku yang ketiga yang saya tulis dekat tangan cikgu sekarang. Buku tu Timeline Akhir Zaman. Kenapa saya menulis buku Timeline Akhir Zaman? Sebenarnya di Mesir dulu saya bukan banyaklah, saya adalah pergi pengajian, tak banyak macam orang lain lah. Saya pergi beberapa pengajian. Setiap kali pengajian, para masyayikh, para guru akan bercakap berkaitan dengan akhir zaman. Doalah kepada Allah supaya Allah hindarkan daripada fitnah akhir zaman, kejadian tanda besar kiamat, tanda kecil kiamat. So saya balik fikir, adakah kita ni nak kiamat? So saya buat research. Saya beli kitab-kitab akhir zaman. Saya menulis. Untuk apa saya menulis? Saya baca, saya buat kajian, saya menulis untuk diri saya berkuliah. Untuk saya berkuliah di tempat orang, berkongsi ilmu di tempat orang. So saya balik ke Malaysia, saya berkuliah. So setiap kali kuliah saya akan bercakap pasal akhir zaman, bercakap pasal akhir zaman dan seumpamanya. Lama kelamaan ada demand untuk saya terbitkan satu buku. Sebab itulah buku Timeline Akhir Zaman, satu buku yang paling cepat saya tulis. Tak sampai sebulan siap. Sebab nota-notanya dah ada. Kajian-kajian dah ada. Saya himpunkan semua, tak sampai sebulan dah siap. Cuma saya susun dari sudut perbahasa, gaya bahasa, gaya kedudukan, susunan infografi, susunan penceritaan nak bagi orang faham. Itu saja. Sebab itulah buku pertama siap, disebabkan pada waktu tu saya mendapati tanda kecil kiamat telah pun banyak berlaku. So daripada buku tu siap, pergilah buku Timeline ke Mahsyar. Timeline ke Mahsyar ni saya tulis disebabkan saya dikecemasan. Jujur saya kata, disebabkan saya duduk di kecemasan, saya tengok banyak kematian. So saya nak tulis atas dasar saya nak bagi kepada mereka, buku ni khas kepada mereka yang sedang rindu pada hari ini. Orang yang sedang rindu kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Inilah ubat mereka. Sebab rindu kita cikgu, rindu yang tak boleh terubat adalah ketika kita rindu kepada orang yang telah pun mati. Macam mana nak ubat rindu? Buku ni insya-Allah. Buku ni untuk mengubati rindu kita. Apa yang kita nak buat kepada orang yang telah pun mati, apa yang berlaku kepada mereka yang telah mati pada hari ini, apa yang berlaku kepada mereka pada hari ini di alam kubur, inilah dalam buku ni. So siap buku ni diterbitkan. Buku yang kelima yang tahun ni saya terbitkan, Timeline Akhir Zaman 2. Buku tu disebabkan tanda kecil kiamat dah berlaku banyak sangat hari ini. So itulah terbit buku Timeline Akhir Zaman 2. Maka itulah jenis kenapa saya tulis buku pertama, buku kedua dan buku yang kelima. Alhamdulillah. Okey, ni yang terakhir lah sebelum kita nak habiskan borak kita ni. Boleh tak Ustaz tinggalkan satu pesanan terakhir untuk semua penonton Borak Kopi O? Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Pertama, untuk semua para penonton dan Borak Kopi O pada hari ini, perkara yang saya nak kongsikan kepada anda, apa yang kita bincang daripada awal sampai habis, kita membincangkan perjalanan kita sebagai seorang manusia yang tak lama lagi kita akan menempuh satu alam kematian. Cuba sekali balik ke rumah, bagi tahu kepada rumah kita, wahai rumah, satu hari nanti aku akan tinggalkan kamu. Bagi tahu kepada katil yang kita sentiasa tidur, satu hari nanti aku akan tinggalkan kepada kamu. Bagi tahu kepada anak-anak kita, satu hari nanti papa, daddy, ayah bakal tinggalkan kamu. Kerana kita semua akan masuk ke alam barzakh. Apa yang saya boleh kongsikan kepada kita? Yang pertama sekali, dekatkan diri dengan para ulama. Jika kita dekatkan diri dengan para ulama, nescaya akan berlaku yang kedua. Ilmu daripada ulama akan dapat. Bila kita dapat ilmu daripada ulama, nescaya akan berlaku yang ketiga, mengamalkan ilmu yang kita belajar. Cukup 3 perkara ni, insya-Allah
kita akan survive dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih saya nak ucapkan kepada Ustaz yang sudi hadir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini memberi manfaat kepada semua orang lah, insyaAllah. Kepada mereka semua yang rasa borak kami ni ada isi, ada rasa, jangan lupa tekan butang suka, boleh kongsi, boleh sebar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lebih ramai lagi orang dapat dapat manfaatnya. So sebelum itu saya nak akhiri dengan serangkap pantun. Baik. Langit kelam, bumi membisu, tiada suara, tiada sahabat. Dunia ditinggal, roh pun lesu, hanya amal jadi penyelamat. Masya-Allah. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Kopi Pekat Borak Padat. Assalamualaikum, jumpa lagi.